berita tergembar, berita paling mengejutkan tentang inkuest Zara Khairina Mahathir. Untuk makluman Pak Cik Mak Cik Oto Aru, selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Pengetua Sekolah Zara akan disapina dan disiasat oleh Hakim dan Mahkamah Coroner di Kota Kinabalu, Sabah selepas tamat siasatan ke atas 35 orang kanak-kanak atau pelajar di dalam asrama Sekolah Zara. Selain itu, 9 orang guru juga akan disapina dan disiasat oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Coroner Kota Kinabalu, Sabah dalam prosedur inkuest Zara Khairina Mahathir. Untuk makluman Pak Cik Mak Cik Oto Aru, di musim Perang Pilihan Raya Sabah yang semakin panas, prosedur inkuest Zara tetap berjalan seperti biasa dan kita akan menantikan apakah pendedahan dan pengakuan oleh pengetua Sekolah Zara dalam kes Zara Khairina Mahathir ini. Bukti terbaru dan fakta kes terbaru tentang arwah Zara, Mahkamah telah dimaklumkan oleh seorang saksi kanak-kanak terbaru bahawa seorang pelajar yang obses dengan Zara di asrama itu adalah kakak tomboy. Dan ini adalah pendedahan yang cukup dahsyat dan mengejutkan di dalam prosedur inkuest Zara di Mahkamah KK Sabah. Apapun, saya ingin menyatakan di akhir Perang Pilihan Raya Sabah, Parti Timbangan bersama Parti Warisan akan kalah dan tumbang lagi pilihan raya Sabah 2025. Saya juga ingin membocorkan rahsia sulit. Dalam keadaan kita sibuk mengikuti prosedur inkuest Zara, saya ingin juga mengesahkan HGG dan GRS yang baru sahaja mengumumkan calon-calon wakil rakyat mereka untuk lebih 50 kerusi DUN Sabah. GRS akan menang pilihan raya Sabah 2025. Checkmate and justice for Zara. Semoga syurga untuk arwah Zara Khairina Mahathir. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.